minat nak simpan emas tapi saya nak guna duit pinjaman, boleh tak? Bagus sangat soalan ni. Jadi video ni khas kepada tuan-puan yang rasa macam wah, untungnya simpan emas ni. Kalau tuan-puan tahu lebih lanjut asas simpanan emas yang ramai orang tak tahu dekat luar sana, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Pertama sekali tuan-puan, nak simpan emas gunalah duit lebihan yang tuan-puan ada, bukan guna duit pinjaman. Sekiranya mana-mana syarikat emas dekat luar sana mengesyorkan untuk tuan-puan beli emas guna duit pinjaman, guna duit kecemasan ataupun guna duit yang tuan-puan nak pakai 1 ke 2 tahun ni, maka janganlah beli emas tuan-puan, kerana simpanan emas sangat-sangat untung untuk jangka masa panjang. Ia tak sesuai untuk jangka masa pendek, kerana bila tuan-puan nak jual balik akan berlaku selisih harga. Betul tuan-puan, harga emas akan ada turun naik setiap hari, itu normal. Tapi selepas tuan-puan simpan 2 tahun ke atas, insya-Allah pasti untung. Bagi yang nak belajar simpan emas di Public Gold ni, jangan risau. Mulakanlah dengan serendah RM100 menabung saja dekat akaun GAP Gold Accumulation Program. Program pengumpulan gerak emas. Dia sama macam akaun bank. Akaun bank kita simpan duit, dekat akaun GAP ni kita boleh simpan emas dengan minimum RM100 dan tiada komitmen. Tuan-tuan boleh memiliki item emas fizikal pelbagai bentuk di Public Gold ni. Nak simpan emas dengan ilmu bermatlamat, nak kaya dengan emas. Belum ada akaun emas Public Gold lagi, rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan sampai kaya.